Doktor scan kepala dan jumpa sesuatu. Soalan pertama yang masuk dalam kepala bukan berkenaan dengan rawatan. Adakah ini kanser? Dan adakah ini harus dibedah? Pertama sekali, kita kena faham apakah yang dimaksudkan dengan meningioma. Ia adalah satu ketumbuhan yang berasal dari selaput otak, bukan daripada otak itu sendiri. Lebih 80% ketumbuhan ini adalah ketumbuhan jinak. Tetapi jinak ni bukan bermaksud tak bahaya. Ia satu ketumbuhan yang boleh bertindak seperti ketumbuhan yang ganas apabila dia menekan fungsi saraf dan otak. Bila kita kena buat operation? Ini adalah satu soalan yang selalu ditanya. So kita kena consider beberapa faktor. Faktor nombor satu adalah gejala. Saya akan tanya pesakit, apa yang menyebabkan pesakit datang ke klinik? Adakah pesakit dapat sawan, hilang fungsi badan, mata tak boleh nampak ataupun telinga tak dengar? Sebab itu menunjukkan tahap tekanan tumor tu ke atas otak. Faktor yang kedua adalah dari segi lokasi. Kalau lokasinya di saraf mata, mungkin pesakit hilang fungsi mata. Kalau dia berada di saraf telinga, mungkin telinganya pekak. Dan lokasi ni ada yang senang, ada yang di permukaan, ada yang dalam, di pangkal tengkorak dan sebagainya. Faktor yang ketiga adalah saiz ketumbuhan. Ada ketumbuhan di saraf mata yang kecil, tetapi tekanan ke atas saraf itu menyebabkan fungsi mata dia hilang. Ada juga ketumbuhan yang besar, penumbuk yang tidak memberi apa-apa tanda pun. Jadi, saiz itu bukan penentu. Faktor yang keempat adalah tahap kesihatan pesakit. Sekiranya operasi itu membahayakan nyawa pesakit, mungkin pembedahan itu tidak sesuai. Bila kita dah buat keputusan untuk operasi, kita akan tebuk tengkorak tu, kita panggil craniotomy. Kita gunakan alat-alat moden yang boleh bantu kita untuk cari ketumbuhan itu dengan lebih tepat. Kebiasaannya selepas operasi pesakit akan berada di bilik ICU selama 1 ataupun 2 hari. Selepas keluar daripada ICU, pesakit akan dipantau di ward biasa selama 3 hingga 5 hari. Apakah risiko-risiko yang perlu kita hadapi semasa dan selepas operasi? Nombor 1, kematian. Yang ini tak ada siapa pun boleh garanti, tetapi risiko untuk kematian disebabkan oleh operasi adalah sangat rendah. Nombor 2, jangkitan kuman. Nombor 3 adalah pendarahan. Nombor 4 adalah risiko untuk gangguan fungsi saraf. Sekiranya anda baru terima diagnosis meningioma, tenang, kumpulkan keyakinan, bincang dengan pakar, bincang dengan keluarga untuk pastikan risiko itu kita boleh hadapi dengan baik. Saya Dr. Nur Faizal, pakar bedah saraf di KPJ Tawakal. Usaha sentiasa tawakal selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.